Berita utama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat menjalani pembedahan merawat hernia perut para-umbilical hernia hari ini. Ketua Pasukan Perubatan kepada Perdana Menteri Datuk Dr. Asri Rangga Abdullah Ramayah berkata Anwar menjalani prosedur pembedahan laparoskopi secara elektif. Jelasnya dalam kenyataan, prosedur tersebut berjalan lancar di bawah kendalian pasukan pakar perubatan. Tambahnya, Perdana Menteri kini sedang menjalani rawatan fisioterapi serta berada di bawah pemantauan pasukan pakar perubatan bagi memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik. Terdahulu, Setiausaha Akhbar Kanan Anwar, Tunku Nasrul Abaidah, dilaporkan berkata Perdana Menteri menjalani pemeriksaan dan prosedur perubatan selama 2 hari. Jelasnya prosedur itu ditetapkan oleh pasukan perubatannya. Sehubungan itu, Tunku Nasrul meminta agar semua pihak mendoakan segala urusan pemeriksaan serta prosedur Perdana Menteri dipermudahkan. Beliau turut meminta supaya orang ramai mendoakan supaya Perdana Menteri dikurniakan keafiatan yang berpanjangan agar dapat kembali menjalankan tugas seperti biasa dalam masa terdekat. Anwar yang lahir pada 10 Ogos 1947 di Bukit Mertajam, Pulau Pinang, genap berusia 79 tahun hari ini.